Pernah tak korang bangun tidur, badan penat gila macam baru balik dari dunia lain? Bayangkan hidup dua alam, siang jadi manusia biasa, malam balik jadi suami kepada isteri ghaib. Ada yang sampai 3 tahun kahwin dengan puteri bunian, ada yang hilang di gunung dan dipaksa jadi pengantin. Malah ada isteri manusia yang kehilangan anak dalam kandungan, ghaib tanpa kesan. Yang paling meremang, ada saksi nampak perempuan berbaju hijau duduk diam di sit belakang kereta. Ada tunang manusia didatangi wanita ghaib bersama anak kecil, merayu jangan rampas suaminya. Ini bukan cerita dongeng, ini kisah yang berlaku di Malaysia dan diceritakan oleh yang mengalaminya. Jom tonton sampai habis supaya korang lebih berhati-hati selepas ini. Di sini terdapat 5 kisah seram kahwin dengan bunian paling menakutkan di Malaysia. Nombor 5. 3 tahun beristerikan puteri bunian. Korang pernah rasa tak bila bangun tidur badan rasa penat gila macam baru lepas lari maraton? Inilah yang dialami oleh seorang lelaki bernama Abu di podcast Santai Chill. Kisah ni bermula masa dia kena duduk dekat satu kuartus kerajaan yang memang tersorok habis. Kawasan itu sunyi, betul-betul tepi gaung, dan orang cakap sunyi dia lain macam. Sampai bunyi nafas sendiri pun boleh dengar jelas. Minggu pertama kat situ, Abu dah mula bau benda-benda wangi. Bau kasturi campur bau limau yang kuat sangat. Dan pada satu malam, sewaktu dia separuh sedar dalam tidur, dia nampak kelibat kain warna hijau melintas depan mata. Dan sejak tu, dia mula mimpi seorang perempuan. Cantik dia memang luar biasa, tak macam manusia yang kita pernah tengok di dunia ini. Perempuan itu selalu muncul di celah pokok buluh, senyum dekat dia, dan lama-lama Abu rasa macam dah jatuh cinta. Dan dia dibawa masuk ke satu perkampungan gaib. Dan di situ Abu perasan satu benda pelik. Semua orang muka mereka rata, tak ada alur di bawah hidung. Tapi sebab dah terpukau, Abu ikutkan sahaja. Sampai dia tak sedar dia sebenarnya dah pun akad nikah di alam sana. 3 tahun Abu hidup macam ini. Siang dia kerja di dunia kita, tapi malam dia tidur dan dia balik ke sana. Dia ada rumah, ada isteri, malah dia ada 2 buah anak di alam bunian tersebut. Tapi masalah mula timbul bila Abu cuba nak cari calon isteri di dunia nyata. Puteri itu mula tunjuk belang. Dia mula marah. Pernah satu kali tunang Abu di dunia nyata tiba-tiba minta putus sambil menangis ketakutan. Dia cakap, "Abu, semalam ada perempuan bawa budak kecil datang jumpa aku." Dia merayu. Dia cakap, "Tolonglah jangan ambil suami aku." Paling meremang, masa Abu tengah buat video live dalam kereta, kawan dia tiba-tiba tegur, "Abu, kau bawa siapa kat belakang tu? Kenapa ada perempuan baju hijau duduk diam-diam kat seat belakang kau?" Masa tu baru Abu sedar, benda ini bukan sekadar mimpi lagi. Puteri itu dah mula ikut dia ke mana-mana. Bapa puteri itu pun muncul dalam mimpi dengan muka yang sangat bengis. Dia cakap, "Kau lelaki tak guna. Kau dah hidup dengan anak-anak aku bertahun. Sekarang kau nak tinggalkan dia macam tu je?" Lepas berubat dengan ustaz, Abu akhirnya berjaya dilepaskan. Tapi korang jangan ingat semuanya dah selesai. Kalau dia duduk sorang-sorang, kat hujung mata dia akan nampak kelibat hijau itu berdiri memerhati. Dan puteri itu pernah pesan, "Aku akan tunggu kau sampai bila-bila. Kau pergi mana pun, aku tetap tunggu." Jadi kalau korang tiba-tiba bau wangi nak tidur waktu malam, hati-hati, mungkin ada yang tengah perhatikan korang dari alam lain. Nombor 4. Kahwin pengantin bunian Gunung Bintang. Menurut kisah seram alam jin, Gunung Bintang di Kedah ini bukan calang-calang tempat. Ramai pendaki tahu betapa keras aura di sana. Kisah ini bermula dengan seorang lelaki dipanggil Azman yang pergi mendaki ke puncak, tapi Azman tidak tahu langkah dia hari itu bakal tukar hidup dia buat selamanya. Masa dia tengah syok ambil angin, tiba-tiba dia rasa macam ada orang tengah perhatikan dia dari balik pokok besar. Bila dia toleh, dia nampak seorang perempuan tengah berdiri diam. Cantik, tapi cantik dia tu buat bulu roma berdiri tegak. Perempuan itu cuma senyum, tapi mata dia macam tembus ke dalam jiwa. Dia mula ikut perempuan itu masuk lebih dalam ke kawasan hutan yang dia sendiri tak pernah nampak sebelum ini. Dia berbisik dalam hati, "Kenapa aku ikut dia ni? Tapi kaki aku tak boleh berhenti." Tiba-tiba suasana berubah. Hutan yang gelap tadi jadi terang benderang dengan cahaya pelik. Azman nampak sebuah perkampungan yang tersangat indah. Orang-orang di situ berpakaian tradisi lama, dan sebelum dia sedar apa yang terjadi, dia dah pun dipakaikan baju pengantin. Dia disuruh duduk bersanding dengan perempuan tadi dan Azman keliru. Tapi dia rasa bahagia yang luar biasa. Bahagia yang datang dari alam lain. Tapi kebahagiaan itu cuma sekejap. Masa dia tengah bersanding, dia perasan sesuatu yang buat jantung dia hampir luruh. Semua tetamu yang hadir itu, bila mereka ketawa, nampak barisan gigi yang tajam-tajam. Dan bila dia tengok bawah hidung mereka, rata, langsung tak ada alur. Azman mula tersedar. Dia cuba nak lari, tapi suara perempuan itu berbisik rapat kat telinga dia,
Kau dah jadi milik aku, Azman. Kau takkan boleh keluar dari sini. Jangan harap kau dapat balik ke dunia kau lagi. Dikatakan Azman hilang selama berhari-hari di Gunung Bintang dan pasukan penyelamat cari merata tempat tapi tak jumpa. Sampailah satu pagi mereka jumpa dia pengsan dekat dengan kawasan gaung yang curam, dan bila dia sedar, dia meracau-racau pasal isteri yang tertinggal ke atas. Sampai sekarang Azman dah tak macam dulu. Dia selalu termenung seorang-seorang dan orang cakap jiwa dia sebenarnya masih tertinggal di sana. Kadang-kadang dia nampak kelibat perempuan baju pengantin itu berdiri kat tingkap bilik dia, tengah-tengah tunggu janji untuk bawa dia balik ke Gunung Bintang. Jadi kalau korang mendaki di Gunung Kedah nanti, jangan sesekali tegur kalau nampak perempuan cantik sorang-sorang. Mungkin dia tengah cari pengantin baru. Nombor 3, misteri nafsu dua alam kahwin dengan alam bunian. Pernah tak korang terfikir kita sebenarnya tak hidup sorang-sorang? Ada satu alam lain yang berkongsi ruang dengan kita, tapi mata kasar kita tak mampu nampak. Kisah ni bukan pasal pocong atau hantu terbang, tapi tentang manusia yang terjerat cinta dengan penghuni alam gaib. Bunian ini bukan jin yang rupa seram. Mereka cantik, terlalu cantik, sampai manusia boleh hilang akal bila dah terkena. Menurut video oleh ML Studio, terdapat cerita seorang pakcik ini nampak biasa, hidup sama je seperti orang lain, tapi dia simpan satu rahsia besar. Dia beristerikan bunian, dan kisah ini bermula apabila dia selalu masuk hutan yang orang lain takut nak jejak. Suatu hari dia dengar namanya dipanggil dan suara itu sangat lembut, meresap sampai ke tulang. Dan bila dia toleh, dia nampak seorang perempuan. Cantiknya memang tak masuk akal, dan dalam hati dia terdetik, ini bidadari ke atau aku tengah bermimpi? Tanpa sedar, jiwa dia mula terikat. Dia tak hilang dari dunia manusia, tapi roh dia dah berpindah. Mereka dinikahkan dengan cara yang kita tak nampak. Bunian ni rupa macam manusia, tapi kalau perhati betul-betul, bawah hidung mereka rata, tak ada alur. Tapi masa tu pakcik ni memang dah tak peduli. Cinta dan nafsu dah butakan mata, dan masalah bermula apabila dia cuba nak kembali dekat dengan Tuhan. Dan setiap kali nak solat, dia akan rasa sesak nafas, macam ada tangan mencekik leher, dan isteri gaib dia berbisik di telinga, kau dah janji hidup mati dengan aku, kau nak lari mana? Orang kampung mula perasan pakcik ni selalu bercakap sorang-sorang tengah malam, kadang-kadang macam tengah bermanja dengan sesuatu yang kita tak nampak. Rupa-rupanya dia tengah layan isteri dan anak-anak gaib dia. Badan dia makin susut, muka pucat macam mayat hidup. Tenaga dia dihisap sedikit demi sedikit. Bila dia nak putus bukan senang, gangguan datang bertubi-tubi sampai dia hampir hilang akal. Ingat, bunian nampak cantik, tapi mereka tetap bangsa jin. Sekali kau bagi hati, mereka takkan lepaskan kau semudah itu. Jadi kalau malam ini kau rasa ada yang sedang perhatikan kau di tempat sunyi, hati-hati, mungkin pengantin gaib tengah menunggu. Nombor 2, misteri anak gaib. Kisah benar Abang Syah dan Puteri Bunian. Korang bayangkan perasaan kau bila satu hari kau sedar isteri kau yang tengah mengandung, tiba-tiba perut dia jadi kempis, bukan bersalin, tapi anak itu hilang begitu sahaja. Inilah kisah ngeri yang dilalui oleh seorang lelaki bernama Abang Syah yang diceritakan oleh channel React 87. Semuanya bermula apabila Abang Syah tanpa sedar terjebak dalam satu perjanjian dengan alam gaib. Dia ada hubungan dengan seorang puteri bunian. Cantiknya memang luar biasa, tapi cemburu dia boleh buat nyawa melayang. Abang Syah selalu dibawa ke alam sana melalui mimpi yang terasa terlalu nyata. Ada istana, ada kemewahan, tapi harga yang dia bayar sangat mahal. Kemuncak seram berlaku apabila isteri Abang Syah di dunia nyata mengandung, dan puteri bunian itu mula tunjukkan amarah. Dia tak nak Abang Syah ada zuriat dengan manusia, dan satu malam isteri Abang Syah telah menjerit kesakitan. Perut dia rasa seperti ada sesuatu diragut dari dalam, dan bila mereka ke hospital, doktor pun tak mampu jelaskan apa-apa. Anak yang sebelum ini ada degupan jantung telah gaib, dan malam itu puteri bunian berbisik, anak tu dah jadi milik aku, kau jangan harap nak ada waris di dunia ni. Sejak kejadian itu, Abang Syah mula diganggu. Tengah malam dia dengar bunyi budak ketawa dan berlari-lari dalam rumah, dan bila dibuka mata tak ada sesiapa, cuma bau bunga melo yang kuat menusuk hidung. Kadang-kadang dia nampak kelibat puteri itu berdiri di penjuru bilik memerhati dengan mata yang tajam. Dan pada satu hari Abang Syah telah melalui satu proses berubat yang panjang untuk putuskan ikatan gaib itu. Walaupun akhirnya dia dilepaskan, luka kehilangan anak yang gaib itu tak pernah sembuh. Jadi ingat satu benda, kalau malam ini kau rasa perut tiba-tiba sejuk, pastikan kau tak pernah berjanji apa-apa dengan alam yang bukan milik kita. Nombor 1, moyang kahwin bunian. Korang bayangkan tengah sedap memandu malam-malam, tiba-tiba jalan yang kau lalui itu jadi lain macam. Inilah yang jadi kepada seorang lelaki bernama Rahmat, di mana kisah ini bermula sewaktu dia dalam perjalanan balik ke rumah.
Tapi entah macam mana, dia rasa jalan itu makin lama makin sunyi dan gelap. Dia rasa macam dah pusing tempat yang sama berkali-kali. Tiba-tiba Rahmat nampak satu perkampungan yang tersangatlah indah. Lampu-lampu dia terang, rumah-rumah dia nampak macam zaman dulu tapi sangat mewah. Dia berhenti sebab nak minta tolong tanya jalan. Tapi masa dia mula melangkah masuk ke kampung itu, dia perasan satu benda yang buat jantung dia rasa nak tercabut. Suasana kat situ terlalu tenang yang menakutkan. Rahmat ditegur oleh seorang lelaki tua yang berpakaian serba putih. Orang itu jemput dia makan, tapi Rahmat perasan tetamu lain kat situ semuanya tunduk diam sahaja. Bila mereka pandang Rahmat, dia nampak muka mereka pucat lesi dan yang paling seram, bawah hidung mereka rata. Tak ada alur langsung. Masa itu baru dia sedar dia bukan kat kampung manusia. Dia dah masuk ke alam bunian. Rahmat cuba nak lari keluar, tapi setiap jalan yang dia ambil, dia akan patah balik ke rumah lelaki tua itu. Dia rasa macam terperangkap dalam satu dimensi yang tak ada hujung. Suara-suara halus mula berbisik kat telinga dia. Janganlah balik dulu, tinggallah kat sini selamanya. Kat sini tak ada derita. Dikatakan Rahmat hilang selama 3 hari kat dunia nyata, tapi bagi dia kat sana baru beberapa jam. Dia hanya berjaya keluar lepas dia teringat nak azan sekuat hati. Dan masa dia azan itu, perkampungan indah tersebut tiba-tiba hilang dan dia sedar dia sebenarnya tengah berdiri kat tepi gaung yang sangat dalam. Walaupun Rahmat dah balik dengan selamat, tapi dia trauma sampai sekarang dan dia kata kalau dia memandu malam-malam, dia masih nampak kelibat lelaki tua itu berdiri di tepi jalan sambil melambai ke arahnya, seolah-olah menjemput dia untuk singgah semula. Jadi kalau korang memandu malam dan nampak jalan yang korang tak pernah nampak sebelum ini, jangan berhenti, terus je jalan. Sebab sekali kau singgah, mungkin korang tak akan kembali. Itulah hakikatnya, alam bunian ini memang wujud, tapi ia bukan untuk kita. Seindah mana pun rupa mereka, ingatlah mereka tetap bukan dari bangsa kita. Kalau korang rasa ada yang berkenan kat korang, atau korang tiba-tiba bau wangi malam-malam, cepat-cepatlah baca apa yang patut. Sebab sekali korang dah melangkah masuk ke alam sana, mungkin jalan balik itu takkan pernah ada lagi. Jom komen pengalaman anda dan idea video seterusnya.